Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini saya diberi peluang keemasan untuk menunaikan sembahyang sejamak qasar, zuhur dan juga asar jamak takdim di sebuah masjid di Baku yang dikenali dengan Masjid Bibi Heda Mosque. Jadi masjid ini merupakan masjid yang paling penting dalam sejarah Islam, terutamanya di Baku ataupun Azerbaijan ini, kerana mempunyai banyak sejarah yang berkaitan dengan masjid ini. Jadi saya rasa amat bertuahlah kerana dapat menunaikan fardu zuhur dan juga asar di sini jamak takdim, dan saya percaya bahawasanya di mana tempat yang kita berada, kita wajib sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala sejalan dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fussilat. Diminta supaya kita selalu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan cara terbaik kita mendekati dengan Allah. Dalam surah Fussilat ayat 37, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Bermaksud, dan di antara tanda-tanda daripada waktu malam dan juga siang, matahari dan juga bulan, tidak sujud kita kepada matahari dan juga tidak dibenarkan kita sujud kepada qamar, tetapi wasjudu lillah, kita diminta supaya sujud kepada Allah SWT, lillah sahaja, kerana ia yang telah menjadikan kita, kalau kita benar-benar in kuntum iyyahu ta'budun, kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa amat pentinglah kita berada di mana-mana pun, kita perlu sembahyang, jangan tinggal 5 waktu sehari semalam. Dan dalam keadaan kita musafir ini diberi satu keistimewaan, iaitu kita dibenarkan qasar dan juga jamak. Dan apatah lagi kita berada di luar negara seperti Masjid Bibi Heda Mosque di Baku, Azerbaijan ini. Jadi saya pun bersyukurlah kerana dapat berpeluang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan masyarakat Azerbaijan di Baku ini, menghadap kepada kiblat yang sama, iaitu Al-Kaabah Al-Musyrifah. And then kita harap apa yang diamalkan oleh kita itu, apa yang kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu diterima olehnya dan diberi ganjaran setimpal dan dimasukkan kita semua dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Syukran. Wassalamualaikum.